Salam guys, kembali lagi bersama aku Rashid. Inilah dia Afas Kencana Sport 115 guys. Ada beberapa faktor yang aku nak kongsikan dekat korang yang membuatkan Kencana Sport 115 ni lain daripada kapcai-kapcai lain. Faktor paling utama sekali adalah bila korang tengok Afas ni Afas Kencana Sport, lepas tu ada tulis negaraku, first impression orang, aku tahu mesti orang akan fikir, okay, ni motor lokal, motor tempatan, motor Malaysia. Yes, dia memang motor Malaysia. Dia memang buatan di Malaysia, motor lokal. Tapi apa yang membuatkan dia lain daripada lain, aku tahu ada yang masih tak tahu lagi. Nampak ni, Suzuki geng, nampak tu, Suzuki. Kita tengok enjin dia, ya, nampak tu, Suzuki. Kalau korang tengok kunci dia pun nampak ni, kunci dia pun logo Suzuki geng. Dia punya body, dia punya luaran apa semua ni memang dipasang, dibuat semua di Malaysia. Tapi enjin dia 100% Suzuki yang punya. Enjin Suzuki, bukannya ambil blueprint ke apa dan sebagainya, tidak. So daripada segi reliability, durability, dekat sini kita tak perlu risau dah. Bila sebut Suzuki, semua orang tahu motor Suzuki memang tahan. Dia punya caliper dia nampak tu, didatangi dengan jenama Nissin geng. Ni Nissin memang betul, originalnya Nissin, datang daripada kilang punya. Bukannya beli Shopee, kopi, bagai-bagai semua, tak ada. Exober belakang pun nampak tu, KYB. Jadi dari segi suspension dan juga brake dah tak perlu risau lah. Memang dapat yang memang jenama, bagi aku jenama yang reliable dan juga durable lah. Faktor kedua walaupun dia menggunakan enjin Suzuki, Afas Kencana Sport ni tetap melalui proses R&D lebih kurang 2 tahun lebih oleh AMI Tech. AMI Tech tu adalah satu company di bawah naungan AMI Group jugalah, yang buat R&D motor, testing, durability dan sebagainya. Macam korang tengok cover set, eco belakang ni semua direka, didesign menggunakan clay, 3D design dan sebagainya oleh orang kita, oleh engineer kita. Tu ketiga, motosikal Afas Kencana Sport ni didapat iktiraf sebagai motosikal nasional je geng. Nak dapat motosikal nasional punya status ni bukan senang-senang. Bukannya korang buat satu motor terus boleh declare motosikal nasional, tak. Dia ada kriteria yang korang ataupun sesuatu jenama tu kena ikut, kena patuh, baru boleh dapat status nasional untuk sesebuah motosikal tu. Dan Afas telah pun mematuhi, mengikuti semua segala aspek untuk mendapat status motosikal nasional. Nampak dia lampu dia ni, lampu atas, lampu bawah semua LED geng. Nampak ni, ni lampu daylight dia macam lampu DRL ni, lampu signal dia, nampak ni, semua LED. Termasuklah lampu brake belakang, nampak ni, lampu brake belakang LED, signal belakang, completely lampu yang ada di motor ni semua dah LED. Okey, kenapa aku kata LED tu sangat penting dalam sesebuah motosikal? Kalau korang boleh tengok mileage skuter aku ni hampir 70,000 dah running. Motor belakang ni dah hampir 8 kali aku tukar. 8 kali dah aku tukar. Tapi LED depan sekejap aku tunjuk contoh. Skuter aku ni dia pakai LED. Walaupun dah 70,000, LED masih lagi cemerlang. LED tak pernah terbakar lagi. Kita boleh nampak LED ni sebenarnya jauh lebih tahan, jauh lebih durable daripada mentol biasa. Sebab lain yang aku suka ni, korang boleh tengok ni bawah seat dia ni. Lama besar boh, tengok tu. Kebetulan aku baru je pergi ambil barang parcel tadi. Aku letak kat bawah seat ni So agak impresif, boleh isi banyak barang. Nah ni kan. Jadi ruang dia memang besar geng, boleh isi banyak barang, nampak. Okey guys, ini boleh sumbat lagi, ada burger sikit. Dalam ni ada fries. Tengok, pack besar ni bukan pack kecil. Pack besar. Nampak. Kebetulan aku dekat Ion pergi beli barang. So memang luas geng luas. Dia punya dalam dia mesti boleh tutup, tak ada masalah. Kalau ada raga lagi ni, campur box belakang, memang korang boleh masuk banyak lagi barang kat motor ni. Memang mantul. In terms of vibration, kalau tanya aku, motor ni memang lulus lah di tangan aku. Semacam semalam aku bawa di speed yang hampir 100, aku tidak rasa sebarang kebas lah di tangan aku ni. Kalau bawa slow macam ni, of course lah, lagi tak terasa lah dia punya vibration dia tu. Yalah, berbalik pada enjin lah. Bila kita sebut enjin Suzuki ni, sebenarnya ketahanan dan juga reliability tu memang nombor satu lah kan. Dan enjin yang diguna pakai untuk Afas Kencana Sport ni, enjin Suzuki yang diorang pakai ni,
bukan enjin yang baru develop, enjin yang dah lama dalam market. Cuma dia dah diperbaharui sedikit dan dipertingkatkan sedikit untuk diguna pakai oleh Fast 115 ni. Overall untuk vibration, kelembutan enjin bagi aku lulus untuk motor ni. Tak ada masalah. Kalau korang bawa memang korang rasa motor ni sangat-sangat lembut, sangat-sangat smooth. Aku berani jamin. Cuma untuk top speed, jom let's go, kita try. Tu dia geng, boleh dapat 107 GPS tu bagi aku untuk kategori motor ni memang power lah. Sebab kalau korang bawa Chris, tak dapat top speed ni geng. Legenda pun saya Legenda tu. So bagi aku, in terms of performance motor ni sangat-sangat power lah. Untuk kategori dia lah, untuk kategori Kapcai 113cc ni, 110 cut off motor nak bagi lagi tu. Kalau korang perasan meter dia berat geng meter dia berat. Patutlah aku rasa bila bawa 80 ke 90 ke, aku rasa macam laju je. Rupa-rupanya dia dengan GPS tak jauh beza. Beza 3 je. Beza 3 ke 4 je. Biasa meter jarum ni ringan tau. Tapi surprisingly untuk Alfa 115 ni meter dia berat. Which is bagus lah kalau tanya aku. So tak adalah kita tertipu dengan meter, betul tak? Mantul lah, mantul. Okey geng, aku nak try dia punya lampu depan dia, LED dia. Korang tengok ni. Boy, terang gila tu. Tengok tu. Memang terang guys, memang terang. Untuk malam kalau lampu depan dia memang sangat terang geng. Nampak tu. Lampu high dia, ni lampu low dia. Tak apa, aku try pusing dulu tengok, kita cari tempat gelap sikit. Ni walaupun tempat yang ada lampu jalan, korang boleh tengok dia boleh sulur dekat jalan tu. Nampak tau lampu dia. Korang boleh nampak kan lampu dia. Korang nampak kan lampu dia terang tu. Nampak tu. Ui. Memang nampak masa depan tu kalau korang buat malam pakai lampu dia ni. Nampak tu. Terang mat. Nampak masa depan tu. Tengok tu. Nampak? Terang. Okey geng, ada dua benda lagi yang aku lupa nak kongsi kat korang. Dua benda yang menjadi penyumbang utama kenapa aku kata motor Alphas Kencana Sport ni antara motor paling lasak untuk korang buat cedok. Alphas Kencana Sport ni, dia didatangi dengan oil cooling system, teknologi daripada Suzuki itu sendirilah. So, mengikut AMI Tech, minyak yang daripada head ni, dia telah disalurkan balik kepada cylinder wall, kepada cylinder head, dekat critical komponen yang berada di dalam enjin ni lah. Jadi yang bagusnya dekat sini, dia bukan sekadar oil cooling system, dia juga menyalurkan minyak pada tempat-tempat yang critical lah, blok semua macam aku cakap tadi kan. So dekat sini maksud dia, daripada segi wear and tear enjin korang tu, dia dah jadi lebih tahan, lebih lambat untuk dia makan, untuk dia wear and tear, sebab dia dah ada minyak yang
dah disalurkan kepada tempat-tempat yang sepatutnya. Keduanya adalah korang boleh tengok dekat sini EEV, Energy Efficient Vehicle. Motor ni adalah motor EEV. Jadi kat sini apa maksud EEV sebenarnya? Macam aku cakap tadi, motor ni bukan setakat lampu depan, signal, lampu belakang je LED. Lampu nombor pelit pun dipakai LED. Jadi dekat sini, motor ni secara keseluruhan menggunakan LED. Jadi maksud dia dah tidak consume watt yang tinggi berbanding motor yang menggunakan mentol. Jadi bila dia tak consume watt yang tinggi, power efficient, energy efficient, secara teknikalnya dia dah tak bagi stres pada coil magnet, pada rectifier, pada bateri. Jadi secara tak langsungnya juga bateri korang akan tahan lebih lama. So bila kita sebut pasal cedok, biasa motor-motor cedok ni setahun dua bateri dah kong. Motor-motor yang buat daily kerja biasanya akan tahan lebih lama. Jadi motor ni secara teknikal lah aku cakap, secara teknikal kalau nak kong-kong juga. Secara teknikalnya bateri dia akan tahan lebih lama lah. Sebab segala lampu komponen yang ada kat sini tidak menggunakan watt yang tinggi. Secara keseluruhan kan, apa aku boleh kata, motor ni pihak Afaz dia telah cuba seminimize yang mungkin dah dari segi barang wear and tear. Macam mentol dah tak perlu fikir lagi dah pasal terbakar. Ada oil cooling system, dah melambatkan sikit wear and tear internal engine korang kan. Bateri pun tahan lebih lama secara teknikal. So secara basicnya korang beli motor ni, korang hanya fikir minyak hitam, oil filter, air filter, plug, benda-benda wajib je lah, itu je kan. Untuk harga 5,800 on the road lebih-lebih kurang, korang dapat apa yang korang bayar. Itu pun ada kat yang komplain, kata kenapa Afaz harga mahal, kenapa tak bagi harga SM Sport. Alamak geng, korang nak compare motor injection, barang Japan, barang Suzuki dengan harga motor carburetor, mana boleh. Motor ni injection, Euro 4 engine, ada pula teknologi oil cooling system, completely LED dan sebagainya. Ada ruang luggage lagi kat dalam tu. Bagi aku berbaloi, sangat berbaloi geng motor ni. Performance pun, apa aku boleh kata, performance ada lah. Untuk motor kapcai pergi masjid boleh lari selaju itu, bagi aku performance pun dia ada. Okay guys, ni korang boleh tengok why aku bawa motor ni. Memang senang nak handle Hafaz ni, sebab dia punya berat 100 kilo je. So untuk orang perempuan yang tak boleh bawa, memang boleh bawa lah, tak ada masalah punya. Memang ngam. Sampai sini sajalah video aku untuk kali ni. Mungkin ada lagi next part ke, part 2 ke. Alright, so jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.